Mayang jemaah lepas tu Tok Imam ada tahi cicok pada baju dia. Saya kata subhanallah, tapi dia buat tak tahu je. Mungkin dia tak tahu apa silap dia, nak buat lagu mana. Baik. Tok Imam semayang, bila semayang mayang ada tahi cicok belakang Tok Imam. Makmum pun tegur subhanallah. Subhanallah tak jadi apa. Memang tak jadi apa. Apa mungkin kata subhanallah. Waktu kena ngaji. Kalau ada najis di kain Tok Imam, awak tak kata subhanallah. Faham tak? Kita pergi jatuhkan najis tu kalau najis itu kering. Contohnya Tok Imam jatuh tahi tikus atas kepala Tok Imam. Awak kering ya? Tikus balah atas tu. Tak rebut wak isang, bawa jatuh tahi atas kepala. Kita pun nampak, tikus jatuh atas kepala Tok Imam. Kita pun pergi jetik. Kita pun pergi jatuhkan piyah Tok Imam. Faham? Hukumnya boleh. Tapi kalau kita tegur subhanallah, dia tiap. Subhanallah. Tai cicak. Kena kata gitu baru reti. Faham tak? Takkan nak cakap itu batal mayang. Tak, subhanallah. Subhanallah. Gitu juga kalau kain carik nampak punggung. Tadi tak cari lagi. Bila dia bangun baru cari nampak punggung. Maka tak batal kalau kita tutup dengan segera. Makmum pergi terik kain Tok Imam pusing biar tak nampak. Faham tak? Dan makmum duduk semula pada dalam saf. Ni dalam kitab rekod kita dah buat dah gitu. Mana nak kabarlah kitab saja. Faham tak? Tok Imam diri pun nampak punggung. Lalu dalam tak pakai. Makmum pergi tutup. Lagi tak batal lagi. Tapi kalau makmum bodoh dia kita tegur. Subhanallah. Subhanallah. Tok Imam natang dia. Tidak faham. Memang tak faham. Padahal luar kain cari. Betul tak? Dia gitu.